Kisah seram ini berasal daripada Gary, Indiana, Amerika Syarikat dan menjadi terkenal sekitar tahun 2014. Ia mengisahkan tentang keluarga Emmons, seorang ibu yang bernama Latoya Emmons, ibunya Rosa Campbell dan 3 orang anaknya yang mendakwa diganggu oleh kuasa gaib selepas berpindah ke sebuah rumah sewa yang sederhana di 3860 Carolina Street. Tak lama selepas berpindah ke rumah itu pada tahun 2011, keluarga ini mula mengalami kejadian aneh. Ia bermula dengan perkara kecil seperti lalat hitam yang memenuhi ruang rumah walaupun berada di musim sejuk, bunyi tapak kaki di ruang bawah rumah dan pintu yang terbuka sendiri. Namun keadaan semakin menakutkan. Latoya mendakwa salah seorang anaknya yang telah diangkat dan dicampak oleh kuasa misteri dan seorang lagi yang melayang dari katil ketika tidur. Anak-anaknya juga menunjukkan tanda-tanda kerasukan, mengeram seperti binatang, bercakap dalam suara aneh, mata terbeliak dan badan meletik dalam bentuk yang luar biasa. Mereka dibawa ke hospital dan berjumpa dengan pakar, tetapi tiada penjelasan yang logik atau penyakit yang ditemui. Apa yang membuatkan kisah ini sangat luar biasa adalah apabila pihak berkuasa turut mengesahkan kejadian aneh, termasuk pegawai kebajikan, polis dan seorang paderi. Seorang pegawai Jabatan Kebajikan Kanak-kanak melihat salah seorang anak berjalan ke belakang menaiki dinding di hadapan doktor dan jururawat. Pegawai polis yang melawat ke dalam rumah tu melaporkan bahawa peralatan mereka rosak secara tiba-tiba dan merakam suara yang misteri. Paderi Katolik Father Michael Maginot dipanggil dan selepas menyiasat, beliau menyatakan bahawa rumah itu dihuni oleh lebih dari 200 iblis.